Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Mas. So hari ni aku bawa korang ke satu kedai namanya Roti Coffee Station. So kedai ni menghidangkan breakfast dan interior dia kalau kau tengok sini, dia style-style macam warung or kopi tiam macam tu lah. And okay, aku bagi korang tengok sikit menu dia. And pada aku, kedai ni dia menghidangkan makanan-makanan pagi, tapi dalam masa sama ada juga dia hidangkan benda-benda lain yang pada aku quite berat juga dan sesuai juga untuk dimakan sebagai hidangan makanan hidangan makan tengah hari. Okay, first aku try dia punya kopi kau, which is dia punya signature punya beverage. So basically dia kata kopi kau ni daripada Taiping. Basically dia punya resipi untuk buat dia lah kot kan, daripada Taiping. Sebab tu dia cakap macam tu. And I would say kopi dia definitely sangat-sangat kau tengok warna dia pun kau tahu, walaupun kopi susu, tapi pekat dia nak seakan-akan kopi O dah. So basically memang kau gila. And rasa dia okay, kalau macam mana, kalau nak bagi korang senang nak bayangkan rasa dia macam mana, rasa dia macam kopi yang kau minum dekat bungkus kau-kau. Kalau kau tahu bungkus kau-kau tu, rasa dia memang pekat gila macam tu lah. So ini roti sarang burung daging dia. So ini pun one of the signature juga kat sini. So apa yang specialnya adalah lauk yang dia letakkan dekat roti sarang burung dia ni, dia tak guna macam contoh kalau ayam dia guna ayam cincang, ataupun kalau daging selalunya dia letak daging cincang kan, minced beef tu kan. Tapi kat sini tak. Kalau kau tengok kat sini, daging dia tu diguna like potongan-potongan daging yang biasa kau dapat dalam kari daging kan. Potongan-potongan daging yang digunakan tu agak besar. So dia buatkan rasa roti sarang burung dia ni lebih mengenyangkan, lebih meaty definitely. Lebih, dan daging dia tu kau boleh rasa keempukan daging tu, ditambahkan pula rasa rasa kari dia yang sangat-sangat berempah, lebih meaty lah. Dan pada aku sedap lah. Okay, roti dia tu sedap dan mengenyangkan, pekat. And next aku nak try dia punya roti gelora cheese, roti gelora banjir, roti gelora cheese, sorry. So roti gelora cheese ni basically roti kuah banjir, telur mata tambah dengan cheese. So bila aku makan ni, aku boleh kata bila aku makan, aku boleh rasa that orang kata gabungan rasa, rasa lemak daripada telur kuning campur dengan rasa kari yang berempah, rasa sambal dia yang pedas-pedas manis, dan dekat belakang tu ada hint of cheese. Kau boleh rasa selitan cheese tu, kau boleh rasa. So all of that, bila kau makan, macam bila kau suap dalam mulut kau tu, kau dapat rasa satu gabungan rasa yang sangat sedap tau. Macam it clicks well lah. Maksudnya dia tak rasa pelik. Dia memang maksudnya ngam lah. Dia macam rasa cheese yang kau dapat rasa at the end of your tongue tu kan. Bila macam kau makan ni, dia macam the presence of cheese dalam hidangan ni membantu untuk menggabungkan semua rasa ni jadi satu. Macam tu. So sedap lah. Okay guys, so untuk Roti Coffee Station, I would say in terms of dia punya interior design and dia punya keselesaan, dia punya orang kata the vibe, the ambience, I would say sangat selesa untuk kau duduk dan enjoy kau punya sarapan pagi. Okay, walaupun kedai tak berapa nak besar pun, tapi pada aku dia punya susunan meja tu memang dia agak rapat lah. Maksudnya satu meja ke satu meja tu agak rapat, tapi dia tak mengganggu sebab macam bilangan meja dia tu tak berapa banyak. So pada aku lah, nice lah. And in terms of dia punya rasa, dia punya hidangan pula, I would say sedap. Sedap and enjoyable. Contoh macam aku makan 2 roti canai tadi, 2 jenis roti, which is roti sarang burung daging dia, and roti banjir gelora cheese. Satu lah kot, nama dah aku lupa lah apa kan. Between those two, I prefer more the roti aku rasa roti gelora kot nama dia, aku lupa lah, roti gelora cheese tu. I prefer that more berbanding roti sarang burung daging dia. And cakap pasal roti dia yang tebal tu, texture dia bukanlah macam bila tebal tu rasa lemau ke apa. Roti dia pun crispy sebenarnya. Dia ada texture lah. Dia ada texture macam macam dia crunchy lah sebenarnya. Dia crisp. Kat luar tu dia crisp. So macam dia seolah-olah macam kau makan roti bom lah sebenarnya. Tapi macam bukan roti bom. Sebab roti bom manis kan. So okay lah.
secara overall rasa makanan kat situ sedap untuk kau makan breakfast. Itu saja. So I will give a rating of 9 out of 10 untuk roti kopi Sachet. So aku rasa itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye semua.